Okey, jom kita terus selami penerangan kali ini. Kita akan bincang satu plan tindakan yang memang menakjubkan tentang bagaimana kita boleh membentuk masa depan negara melalui pendidikan. Secara khususnya, kita akan lihat plan RPM 2026 hingga 2035, sebuah kerangka besar yang betul-betul meletakkan peranan guru sebagai nadi utama negara. Macam mana sebenarnya kita nak bentuk masa depan negara? Soalan ni nampak besar kan? Tapi tak apa, untuk jadikan ia mudah difahami, kita akan guna satu analogi ringkas sepanjang penerangan ni. Bayangkan, kita sedang menanam dan membesarkan sebatang pokok yang kukuh. Pokok ini adalah masa depan negara kita yang semestinya perlukan penjagaan rapi, pakai yang betul dan persekitaran yang sesuai untuk berbuah lebat. Nah, ini yang menarik. Gambar daripada Kementerian Pendidikan ni rupa-rupanya dah rangka satu pelan sebab dan akibat yang sangat cantik. Ia bukan sekadar teori atas kertas, tapi satu susunan logik yang memang sepadan betul dengan analogi berkebun kita tadi. Jadi, kita akan pecahkan komponen ini kepada 4 bahagian. Kita mula dengan guru bitara sebagai tukang kebun, diikuti kurikulum 2027 sebagai tanah, kemudian generasi sejahtera sebagai hasil tuaian kita, dan akhirnya persekitaran ekosistem kita, iaitu sinergi serta kolaborasi. Okey, jom kita tengok bahagian pertama, tukang kebun mahir kita, atau dalam konteks ini, guru bitara. Sama macam tukang kebun mahir yang tahu betul macam mana nak belai setiap jenis benih, guru bitara ni adalah pemimpin pembelajaran yang luar biasa. Mereka ni bukan setakat masuk kelas dan mengajar je tau. Mereka bagi inspirasi, sangat inovatif dan sememangnya berkesan dalam memastikan potensi anak murid berkembang mekar. Ini ibarat alat kepakaran khusus yang tukang kebun kita guna. Mereka tak pakai teknik satu saiz untuk semua. Daripada kaedah pembelajaran berpusatkan murid sehinggalah kepada penggunaan teknologi dan pentaksiran autentik, ini semua memang teknik peringkat tinggi. Dan kalau kita tengok, ciri-ciri nak jadi guru bitara ni pun bukan biasa-biasa. Mereka wajib ada sikap yang kompeten, beretika, sangat peka dan reflektif. Maksudnya di sini, kualiti pokok masa depan kita ni banyak bergantung pada karakter positif si tukang kebun setiap kali mereka bersama pelajar. Hasil daripada sentuhan pakar ni memang mengagumkan. Pelajar kita tak akan hafal fakta semata-mata. Sebaliknya, mereka betul-betul faham ilmu tu, pandai berfikir secara kritis, mahir bekerjasama dan yang paling penting pada zaman sekarang ni, celik dan beretika di dunia digital. Tapi kan, sehebat mana pun seorang tukang kebun, mereka perlukan persekitaran medium yang baik. Ini membawa kita ke bahagian kedua, tanah yang subur yang merujuk kepada kurikulum 2027. Falsafah utama yang jadi nadi kepada kurikulum baharu ni sangat tepat dan jelas. Pembangunan karakter adalah teras. Ia bukanlah satu topik tambahan yang diajar hujung-hujung waktu. Tapi inilah asas kukuh yang menjadi tempat berpegangnya akar pengetahuan para pelajar. Cuba bayangkan 5 domain kurikulum ni sebagai baja atau zat penting dalam tanah kita. Pendidikan yang sebenar akan memastikan setiap pelajar terbentuk menjadi insan seimbang yang ada nilai kerohanian tinggi, berjiwa pemimpin dan mampu bina hubungan bermakna dengan orang sekeliling. Habis tu, macam mana nak pastikan semua zat ni diserap sepenuhnya oleh akar? Di sinilah elemen pembelajaran bermakna main peranan. Konsep ni memastikan ilmu, kemahiran dan nilai terus disepadukan dalam setiap detik pengalaman pembelajaran. Sekarang, apabila kita gabungkan sentuhan tukang kebun yang pakar tadi dengan tanah yang sangat subur, kita sampai ke bahagian ketiga kita, hasil tuaian, iaitu generasi sejahtera. Inilah matlamat utama pelan RPM 2026 hingga 2035 kita. Satu hasil tuaian yang sangat berkualiti. Generasi sejahtera ini ditakrifkan sebagai anak-anak yang bukan je berilmu, tapi karakter mereka utuh dan memang 100% dah bersedia nak ambil alih dan pimpin masa depan. Kalau kita perhati betul-betul ciri generasi ni, kita akan nampak individu yang luar biasa seimbangnya. Mereka mampu bersaing di peringkat global, tapi pada masa yang sama tetap patriotik. Kesihatan fizikal dan mental mereka teguh dan yang paling bernilai, mereka adalah golongan yang sentiasa nak beri sumbangan kembali kepada masyarakat. Akhir sekali, tak ada sebatang pokok pun yang boleh hidup sendirian dalam vacuum. Ia perlukan cuaca yang baik kan? Ini bawa kita ke bahagian keempat, cahaya matahari dan hujan yang mewakili persekitaran sinergi dan kolaborasi.
Transformasi pendidikan ni bermula dengan cikgu sebagai pembimbing. Tapi, bila ibu bapa, rakan strategik dan komuniti mula melangkah ke depan untuk beri sokongan, ibarat memberikan cahaya dan hujan, barulah persekitaran yang positif dan sistem yang berkualiti dapat dibina. Cikgu tak boleh buat semua ni seorang diri. Sinergi masyarakat yang kuat macam ni lah yang akan jadi enjin pemacu utama kita. Sokongan sepadu ini yang akhirnya akan merealisasikan visi kita untuk menjadi sebuah negara maju dan masyarakat harmoni, selari sepenuhnya dengan aspirasi Malaysia Madani dan juga Kelantan sejahtera. Keseluruhan perjalanan kita tadi dirumuskan dengan sangat cantik menerusi kenyataan ni. Guru Bitara dengan pengajaran berkesan disemai pula di atas kurikulum 2027 yang menumpukan kepada binaan karakter dan kuncinya perkataan bersama. Kita berjaya melahirkan generasi sejahtera. Ini meninggalkan kita dengan satu persoalan yang cukup penting untuk direnungkan. Tak kisahlah anda ni seorang pendidik, ibu bapa ataupun ahli masyarakat biasa. Dalam usaha nak bentuk masa depan ni, apa pula peranan anda? Macam mana anda nak pastikan pokok masa depan kita ni mekar dan berbuah kelak? Fikir-fikirkanlah dan kita jumpa lagi dalam penerangannya seterusnya.